So what up, Oos? Welcome to Hauso. So what up, Oos? Welcome to Hauso. Assalamualaikum, selamat datang ke YouTube channel Hauso. Yang mana-mana baru sampai, jangan lupa tekan butang like, share dan juga subscribe. Jangan lupa tekan bell notification tu sekali, supaya nanti kalau aku dah keluarkan video baru, maknanya dah terkeluar di atas notification korang. So yang mana-mana belum masuk grup Telegram aku, dipersilakan masuk di bawah. Aku ada sediakan link. Korang tinggal tekan saja, and then kalau tak boleh tekan, tak boleh masuk, just komen saja. Aku kena renew dia punya link lah tu kot maksudnya. And then kemudiannya, kalau berminat dengan baju Yop ini, boleh dapatkan di TikTok shop aku. Harga serendah RM30 sahaja. Dan kalau korang berminat nak beli tali pinggang tu, ada Spirit Champion itu, korang boleh pergi ke kedai Gusti, ataupun korang boleh pergi dekat link link Shopee yang aku ada sediakan ni. Korang boleh cuci mata. Pergi sekali cuci mata dekat kedai Gusti itu. Alright, tak apa kita melengahkan masa lagi. Hari ini sebenarnya aku nak sembang pasal Smackdown, tapi aku nak sembang yang light sahaja, sebab video ini akan keluar pagi esok lah. Sebab ni aku shoot pukul 10 malam. Aku shoot pukul 10 malam, maksudnya ada lagi baki beberapa jam untuk Night of Champion. So video ni pun aku akan upload esok, kira Ahad pukul 11 pagi. Maksudnya kita dah tahulah apa yang terjadi dekat Night of Champion. So ni aku just recap sahaja apa yang berlaku dekat Smackdown pagi tadilah masa aku shoot ni. So kita mungkin akan lebih detail dekat storyline yang akan datang, untuk macam promotion untuk mempromote diorang punya match dekat Night of Champion. Aku just sepintas lalu saja, sebab kalau aku nak buat prediction pun, kalau korang dah tengok video ni, dah tahu dah pun siapa yang menjadi Queen of the Ring, King of the Ring kan. Siapa kan, betul ke Brock Lesnar kacau? Jom, tanpa kita melengahkan masa lagi, kita just recap laju-laju Smackdown semalam. Opening segment kita ada Trick William dan juga Ricky Sane. Dekat sini kita dapat tengok yang Trick William memberitahu yang dia telah berkahwin dengan Lash Legend. Sekian lama diorang bercinta. Jatuh pula beg aku tu kan. Akhirnya pergi ke jenjang pelamin lah. Dia kata kat Jamaica, tak silap aku, dia punya seremoninya. Lepas tu lepas je seminit 2 je sembang pasal perkahwinan dia tu. Lepas tu banyak melucah je lah dekat atas tu. Kalau kita yang dah kahwin ni, tak apa, kita faham lah. Yang belum kahwin tu, buat-buat faham je lah kan. So, and then kemudiannya kita dapat tengok yang dia memerli-merli Ricky Sane, sebab Ricky Sane menang lawan Carmelo Hayes dan menjadi one contender untuk berlawan dengan Trick William di Night of Champion lah. So kita pun dah tahu dah siapa yang menang, tapi malam ni aku tak tahu lagi siapa lah. Aku mengharapkan Trick William akan retain, and then Ricky Sane akan memberikan performance ataupun memberikan persaingan yang hangat dekat Trick William ni, macam mana diorang pernah berseteru di NXT dulu. So lepas tu kita ada match, tag team match, Alexa Bliss dan juga Tiffany Stratton lawan dengan B-Fab dan juga Michin. So match ini hanya untuk untuk promosikan match diorang dekat Night of Champion tadi, dan juga sebenarnya untuk memberi revenge lah dekat Charlotte Flair selepas minggu lepas Charlotte Flair kena bantai dengan Michin, B-Fab dan juga Jade Cargill. Agak no mercy lah kan, dia attack kaki Jade Cargill, attack kaki Charlotte Flair yang injured dahulunya tu. Match ini berlangsung okey, tetapi match ini dimenangi oleh B-Fab dan juga Michin. Itu pun diganggu-gugat oleh Jade Cargill selepas si Tiffany Stratton nak buat dia punya Pretty Moonsault, dikacau oleh Jade Cargill, and then B-Fab kasih buat finisher, dan Tiffany Stratton kalah, dipin oleh B-Fab. B-Fab pin Tiffany Stratton dan habis je match itu, mereka bertiga ini nak membantai lah Tiffany Stratton dan juga Alexa Bliss, tetapi Chelsea Green datang membantu membawa kendo stick, dapatlah bantai B-Fab. Naik atas, tercampak pula kendo sticknya. Aku tak tahulah itu memang dalam storyline ataupun memang sengaja dijatuhkan, ataupun memang tak sengaja Chelsea Green tu dijatuhkan. Tetapi diorang Chelsea Green dapat orang kata memberikan semangat dan membantai Jade Cargill dan juga Michin, and then akhirnya Tiffany Stratton terbuka hatinya untuk menerima Chelsea Green selepas Chelsea Green membantu dia. Dan kemudiannya Jade Cargill ke belakang jumpa Nick Aldis dan memberitahu dia nak berlawan dengan Chelsea Green pada Smackdown tu lah. So
Ni Aldis pun terus confirm, and then mereka akan ada match. Tu kejap lagi kita sembang. Lepas tu kita ada MFT punya segmen. Ini mungkin kita akan sembang sikit lah, yang di mana Tala Tonga dan juga Tama Tonga memberitahu yang dia akan keluar daripada MFT, dan Solo Sikoa pun agak terkejut dan dia kata, takkan kau nak keluar? Takkan nak tinggalkan aku seorang-seorang? Kita family kot. Lepas tu Tama Tonga dan juga Tala Tonga dia kata dah, dia nak buat haluan masing-masing lah kan. Dia pun tak nak terjebak dengan bloodline ni apa semua kan. Sebab mula-mula Solo Sikoa cakap, macam mana tengok tak aku dekat Raw hari Isnin hari tu, aku telah membantai Jimmy. So Tama Tonga dengan Tala Tonga pun malah nak involve dengan Roman Reigns kan, dengan bloodline ni apa semua. Dia tahu kalau diorang involve pun end up-nya diorang akan kalah juga. So dia tak nak involve, dan dia meninggalkanlah Solo Sikoa itu sebatang kara. Dan kita dapat tengok di penghujung-penghujung SmackDown, di backstage Tama Tonga face to face dengan orang kata bekas ketua dia dulu di Bullet Club, iaitu Finn Balor. Wah. Tapi ayat Tama Tonga dia kata, walaupun kita pernah bersahabat di kumpulan lama kita, tetapi di sini kita tetap lawan. Dia kata pun dia ada hal sebelum ni pun dengan Shinsuke Nakamura, dia orang pun pernah together, and then sekarang ni dengan Finn Balor juga. Aku mengharapkan ada something feud lah Tama Tonga dan juga Finn Balor ini. Tapi itulah, MFT dah broke up. Janganlah menghilangkan Tala Tonga macam tu sahaja. So Tala Tonga tu kalau digilak betul-betul boleh jadi the next giant yang akan digeruni di SmackDown ataupun di Raw. So lepas tu kita ada Rey Fenix versus Nathan Frazer untuk Triple R Cruiserweight Champion. What a match, what a amazing match. Memang best. Pacing laju gila daripada mula sampai habis, dan kita dah dapat tahu match ini memang dimenangi oleh Rey Fenix lah, sebab dia akan retain. Dan minggu lepas pun dia lawan siapa? Ezion tak salah aku. So Nathan Frazer memang solid lah. Aku memang suka gila Nathan Frazer ini. Dan Rey Fenix menang. Hujung-hujung tu Rey Fenix memberikan penghargaan lah. Walaupun dia menang, Nathan Frazer kalah, dia beri penghargaan kepada Nathan Frazer. Dan crowd dekat London memang aku rasa sangat-sangat terhibur dengan match ini. So aku pun terhibur, takkan diorang tak terhibur kan. Siap Chan, this is awesome, takkanlah tak awesome match ni kan. Lepas tu kita ada segmen LA Knight dan juga Solo Sikoa. LA Knight keluar daripada kereta di backstage. Jackie Raymond meninterview dia. Dia kata, kenapa awak datang kat show ni? Ini kan bukan show awak. Lepas tu dia pun cakap kan, si Jackie tu kata, dekat Raw pun kau interview aku, kat SmackDown pun kau interview aku. Dia twist balik kan. Dia kata, aku ada benda yang nak cakap dekat sini. Sebab dia tak faham kenapa Solo Sikoa tu membantu dia untuk mengalahkan Jimmy Uso. Dan dia pun pergi ke stage, dan orang pun bersorak, nyanyi LA Knight apa semua. Dan dia cakap, Solo Sikoa, kalau kau berani datang sinilah, and then kau bagi tahu aku kenapa engkau sanggup membetrayal, kalau ikutkan darah daging dia lah kan, adik dia kira abang dia lah, sebab dia pun anak dia Kishi juga. Solo Sikoa ni Maya tak tahu lah. So dalam bloodline juga, kenapa kau betrayal aku. Dan Solo Sikoa pun datang, dan dia kata dia dah tak suka family tu, dia dah tak suka the bloodline, dia tak suka pemerintahan Roman Reigns ini. Kita tahu masa dulu Solo Sikoa duduk bawah Roman Reigns memang di hamba abdi kan, dan disebabkan itulah dia mengucar-ngacirkan bloodline. So orang pertama yang dia mengucar-ngacirkannya si Jimmy Uso lah, sebab dia pun dah cakap dengan Jacob kan, jangan sampai aku datang kat promotion kau membuat huru-hara dekat family kau. So dia dah start dah. And then sekarang ini LA Knight cuma bagi tahu kenapa, apa sebab, dan Solo Sikoa pun bagi sebab dia. And then Solo Sikoa alang-alang dah MFT ni berpecah, apa kata dia cakap dengan LA Knight, kita berganding bahu untuk menjatuhkan orang kata Empire Bloodline ini. Tetapi LA Knight tolak lah. Dia kata, aku ada kudrat aku sendiri, aku ada jalan aku sendiri, walaupun musuh kita sama, aku tak nak kau ikut jalan kau, aku ikut jalan aku. Alright, itulah dia LA Knight. Tapi itulah, aku rasa one day nanti LA Knight dengan Solo Sikoa ni akan bekerja sama juga untuk menjatuhkan Empire Bloodline ini. Tapi aku tak rasa diorang dapat jatuhkan, mungkin dapat usik-usik sikit saja. Tapi apa pun, aku memang looking forward untuk storyline Bloodline ini dengan LA Knight dan juga Solo Sikoa. Aku rasa Solo Sikoa akan menjadi next babyface. Dia bukan akan jadi babyface tau, dia akan karakternya tu akan menjadi face lah, sebab dia nak lawan dengan Bloodline lah. Bloodline ni kita dah memang nampak macam heel, tapi itulah heel dengan banyak star dalam tu, orang akan suka lah walaupun dia heel pun.
Dan kemudiannya kita dapat tengok segmen Damian Priest dan juga R-Truth dan juga War Rider di backstage, yang di mana War Rider Ivar ke Eric aku ingat dua orang tu, tapi aku tak ingat mana satu Ivar mana satu Eric. Dia bagi tahu yang dia nak mencabar Damian Priest dan juga R-Truth untuk WWE Tag Team Champion. Betul lah, SmackDown WWE Tag Team Champion, dan dia akan menggadaikan dia punya Triple R Tag Team Champion. So siapa yang menang antara dua orang itu, War Rider ataupun Damian Priest dan juga R-Truth, so siapa menang akan dapat double champion lah. So contoh kalau Damian Priest menang dengan R-Truth menang, so Triple R tu pun akan jadi milik dia. So dia akan dapat dua title, satu WWE Tag Team Champion, satu lagi Triple R Tag Team Champion. Wah, macam menarik. Aku tak sabar nak tengok match ini. Damian Priest hanya R-Truth dia macam acah-acah sikit lah. Lepas tu Damian Priest tutup mulut R-Truth. Damian Priest cakap, okay, set up je bila masa di mana jua. Sebab kita tahu sekarang ni pun Damian Priest dah keluar dekat Triple R. Ada buat kemunculan pertama dia di Triple R dengan pemakaian macam ala-ala The American Badass, The Undertaker kan. So adakah match ini akan diadakan di Triple R nanti, sebab Undertaker pun in charge Triple R sekarang kan. So tengoklah sama ada dia buat dekat Triple R ataupun dia akan buat dekat SmackDown. So aku rasa lebih better buat kat SmackDown lah. Tapi itulah, kalau buat kat Triple R pun lagi hype juga. Alright, so lepas tu kita ada match antara Paige dan juga Jessie Jane. Ini antara match yang bagi aku macam okay lah, sekadar nak orang kata toilet break ke apa kan. Walaupun Paige hometown hero kan, buat kat London. So tapi aku macam match ni bosan, serius bosan. And then si Paige ini pun menang dengan roll out yang aku rasa macam benda siap. Kau bagi moment buat dia back page ni, buat rampage dia, and then the pin settle. Tak payahlah nak roll out ni apa semua. Dapatlah tengok yang Fallon Henley dengan siapa namanya, Lenny Reed nak kacau-kacau. Lepas tu datanglah Brie Bella memang ada kat situ, dan kacau keadaan apa semua. And then match ni dimenangi oleh Paige. Hometown hero takkanlah kalah kan. So lepas tu kita ada Danhausen punya segmen yang aku suka. Danhausen punya segmen ni dah lama diorang set up, 2-3 minggu yang ke belakang. And then ingatkan yang Berto dengan Angel daripada Ross Garza tu hanya cameo sahaja dalam segmen Danhausen ni. Rupanya mereka menjadi villain lah ya dalam Danhausen punya segmen ini. Danhausen dapat moment dia, ingatkan dapat segmen dekat backstage je, sekali dapat pergi ke ring, and then Danhausen keluar bersama Kit Wilson dan juga The Miz. And The Miz dengan Kit Wilson pun dah macam bak kata Michael Cole dah macam Walking Dead lah kan, dah jadi zombie lah. So aku tak tahulah berapa WWE bayar si The Miz tu sanggup memperbodohkan dirinya sebegitu. Tapi okay, aku suka gila storyline ni sebenarnya, walaupun dia buat macam tu. And then dia naik atas, Danhausen memberitahu yang dia akan ada Danhausen TV lah apa semua. And then datang Los Garza untuk mengecuhkan keadaan. And then Matt Cardona datang untuk membantu Danhausen. So lepas tu Nick Aldis keluar, dia cakap, oh macam ni dah huru-hara sangat, apa kata kita buat tag team match antara Danhausen dan juga Matt Cardona versus Los Garza. So macam wow, amazing, dah lama tak dapat tengok si Danhausen ini beraksi. So match pun set up, match berlawan. Match ni memang entertain lah. Dapat Danhausen pun dapat beberapa moment, dan kita dapat tengok yang Berto kena curse, pum, percikan bunga api jatuh, and then kena DDT daripada belakang, pin, settle. Menanglah Matt Cardona dan juga si Danhausen ini. Si Matt Cardona pun sempatlah buat dia punya rock rider dia dekat bawah, dekat si Angel itu, terus pitam lah member. So dapatlah happy ending antara Danhausen, Matt Cardona bersama Kit Wilson dan juga The Miz. Tapi diorang dua orang tu dah macam tak ada perasaan lah, dah macam jadi zombie dah. So aku enjoy gila match ni. Lepas tu kita ada Jade Cargill versus Chelsea Green. Jade Cargill menang, lepas tu Chelsea Green hampir dibantai. Datanglah Tiffany Stratton dan juga Alexa Bliss, and then dia nak membantu Chelsea Green. Datang pula B-Fab dan juga Michin, habislah kena bantai diorang. So B-Fab, Michin dan juga Jade Cargill dapatlah standing dekat atas ring itu. So nampak gayanya macam akan menang, akan kalah lah dekat Night of Champion nanti. Kalau masih mulut aku lah.
Kan asyik dapat moment je. Lepas tu kita ada match antara Giulia versus Kiana James. What a match. Giulia menang, and then upcoming daripada Giulia menang itu, akhirnya kita dapat tengok kemunculan Black Monroe. Asyik buat dekat backstage je kan. Tiba-tiba akhirnya sekarang ni dia buat kemunculan dengan serba-serbi putih keemasannya, serba-serbi putih ke silver-silvernya macam tu. Piwit kan. So dia terus bantai Giulia. Nampak gayanya. Opponent pertama si Black Monroe ini adalah Giulia. So tak sabar nak tengok diorang set up macam mana diorang punya storyline. Kita kena tunggu SmackDown minggu depan. Tak silap aku, SmackDown minggu depan pun akan recorded juga. So siapa yang tak tahu, SmackDown hari ini recorded sebab kalau dia buat dekat London juga hari semalam, pening macam mana dia nak lari ke Riyadh untuk Night of Champion kan. So diorang terus habis je Raw Isnin hari Selasa hari tu, diorang terus pre-record untuk SmackDown. So lepas itu main event aku ingatkan main event yang kita dapat tengok Oba Femi, Seth Rollins lawan dengan The Vision kan. Rupanya itu hanya sekadar siapa yang pergi ke stadium saja dapat tengok match itu. Match itu berlangsung selepas main event ini sebenarnya. So main event ni bermula dengan Cody Rhodes datang. Dia kata London, what aku talk about. And then Sami Zayn pun datang. Sami Zayn macam berkata terima kasih, memberikan peluang untuk cabar title dia Undisputed ni apa semua. Lepas tu Cody Rhodes macam apa hal pula kan, kau yang beria-ria nak, kau nak cakap aku terima kasih pula bla 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 bla. Gunther pun datang kan. Dia kata apa benda ni, dah macam tapi sebelum tu Cody Rhodes ada mention nama Kevin Owens, dan dia kata Kevin Owens, sebab kita tahu Sami Zayn dengan Kevin Owens ni memang kamcing kan sebelum ni kan, sebelum dia injured ni apa semua. Lepas tu marahlah Sami Zayn, dia kata jangan sebut nama Kevin Owens daripada mulut kau, aku tak suka. Dan datanglah Gunther menambah rencah lagi. Dia kata aku akan menang World Heavyweight Undisputed ini, dan aku akan pemenang, aku akan jumpa pemenang King of the Ring dekat SummerSlam. Berkumandang lagu Uso. Berkumandang lagu Jey Uso pun naik atas. Dia kata Cody Rhodes bang bang, kata kalau korang menang aku akan lock korang lah kan. So akhirnya Gunther dia kata engkau pun aku pernah kalahkan kat WrestleMania, apa nak takut kan. So dah bergaduh lah, dah bertumbuk sekian. Dapat tengok yang Jey Uso dan juga Cody Rhodes ni buat double kick dekat si Gunther. And then dah face to face antara Cody Rhodes dan juga Jey Uso. Tiba-tiba lagu Oba Femi berkumandang. Sangat-sangat epic lah mat semalam. Gila. Semalam pagi tadi lah. Dan Oba Femi pun datang. Dia tanpa berkata-kata datang, Oba duduk depan. Dapat tengok lah yang si Jey Uso kasih super kick dekat Cody Rhodes. Lepas tu Gunther naik atas nak bantai Jey. Lepas tu Sami Zayn naik hempuk Gunther pakai tali pinggang. And then last kali Jey Uso kena bantai dia, dengan si Cody Rhodes. Dan end up hujung-hujung kita dapat tengok yang Cody Rhodes flex title Undisputed ini depan muka Oba Femi. Tak sabar gila. So berakhirlah SmackDown, dan aku rasa lepas habis segmen tu terus ada yang match antara Seth Rollins, Oba versus The Vision tu kan. So kita tak dapat tengok lah, hanya tengok sekadar hiasan-hiasan saja dekat TikTok hari tu. So habislah SmackDown, dan insyaAllah esok pagi Isnin pagi lah aku akan review apa yang berlaku dekat Night of Champion pagi tadi yang baru je habis pagi tadi pukul 1 kan. Ni pun aku tengah siap sedia kan. Pukul 10.30 ni aku nak edit sikit video ni apa semua, and then mungkin terus upload, and then power nap jap dalam pukul 12.30 bangun mandi, bagi segar sikit, and then kita akan live bersama-sama. Alright, kita tengoklah siapa yang akan menjadi King of the Ring. Tapi walaupun aku dah keluar video ni, dah tahu dah siapa King of the Ring. Okay geng, itu je lah kita punya perkongsian untuk SmackDown semalam. Kita jumpa di review Night of Champion esok. Alright, power of satu perkataan. Assalamualaikum. Camera on, bell rings, welcome to the scene. Body slam stories on your mobile screen. Big pop moment, feel it through the phone. King of content in a danger zone.